Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada beberapa Mercedes W212 yang nak review kepada tuan-tuan. Full details kali ni video ni. Okey, tuan-tuan, yang pertama saya ada W212 E250 yang ini tahun 2012. Yang ini special sikit. Kerana apa? Ada yang ini 105 saja mileage dia. Satu owner, yang ini AMG Sport Edition. Alright? W212 ni dia banyak spek, elegance, avant-garde, yang ini AMG. Harga kereta ni sekali nombor plate kita nak bagi dengan harga RM39,800 sahaja. Jom kita tengok sikit bahagian dalaman dia tuan-tuan. Alright, 103 tuan-tuan mileage dia. So dari segi pandangan saya, interior dalaman dia memang sangat kemas. All black. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Memang sangat kemas. Tuan-tuan boleh set appointment dengan saya untuk tengok dan juga test drive kereta ni. Okey, untuk kereta ni saya letak dekat sini supaya senang keluar. Tuan-tuan boleh test drive, tak ada masalah. Okey. Yang kedua tuan-tuan, mana yang tiada bajet sampai 30 lebih, yang ini saya nak jual dengan harga RM29,800 sahaja. Yang ini E250 tahun 2010 tuan-tuan. Memang cantik color dia tuan-tuan. Rim dia dah pakai AMG Yang ini ada panoramic roof tuan-tuan. Yang ini mileage 88,000. Siap ada panoramic roof. RM29,800 sahaja. Nombor plate 3 digit kita bagi sekali. Alright tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan E250 tahun 2012. Yang ini spek avant-garde. Saya nak jual dengan harga RM36,800 sahaja. Interior dalaman dia memang sangat-sangat kemas tuan-tuan. Memang sangat kemas tuan-tuan. Mileage 147 sahaja. Alright. Mana peminat-peminat W212, jom set appointment dengan Harith. Ada 3 unit lagi saya nak review. Okey, tuan-tuan, yang ini E250 spek avant-garde juga. Okey, yang ini ada panoramic roof tahun 2012. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM35,800 sahaja. Yang ini E250 avant-garde. Dalaman color grey. Memang sangat cantik. Sangat cantik tuan-tuan. Okey tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada E300. Yang ini engine V6 tahun 2010. Yang ini saya nak jual dengan harga RM26,800 sahaja. Memang sangat cantik. E300 ni saya dah bawa. Semua cantik tuan-tuan. Aircon pun sejuk. Engine dengan gearbox pun tiada masalah. Okey. Siap ada dengan panoramic roof tuan-tuan. Mana yang mencari W212. Yang murah-murah saya ada, yang mahal-mahal sikit, yang tahun baru pun saya ada, macam-macam pilihan. Okey tuan-tuan, last but not least, saya ada W212 yang pakai diesel. Tuan-tuan nak tengok tak? Okey, jom kita pergi yang ke depan sekali tu. Harga memang murah nak bagi kepada tuan-tuan. Okey. Yang macam ni stok 27,800. Yang ini 31,800. Mana yang berkenan tu boleh screenshot, hantar dekat WhatsApp Harith. Harith akan bagi detail lah. Boleh minta detail, tapi screenshot kereta mana yang nak. Okey. So macam ni, Harith jual RM35,800. Yang ini RM35,800. Macam ni E250 ni tahun 2010. Memang cantik. Saya nak jual RM31,800. Yang ini RM27,800. Okey. Yang ini dia tuan-tuan. Yang ini dia W212 E250 tahun 2011 tak silap saya. Okey, yang ini 2.1cc diesel. Memang menarik diesel.
jarang kita jumpa kan. Dalaman dia memang lain. Dia ada kacuk AMG, dia ada kacuk dengan Avantgarde, semi bucket seat. Memang lawa lah. Mileage pun tak tinggi mana. So memang rare untuk kereta. Yang ni saya nak menjual dengan harga RM30,800 sahaja. Kalau tuan-tuan dah berkenan, boleh WhatsApp saya terus. Okay, Assalamualaikum.